kurniakan 7 orang cahaya mata. Okay, bulan pertama beliau bersama sebagai ABO, beliau telah mencapai 12%. Kemudian pada bulan kedua, beliau terus pecut hingga mencapai 21%. Terus Q 21% dan capai Silver Producer dan Founders Platinum pada bulan ke-13. So dalam masa 13 bulan saja mereka telah capai 5 pin. Okay, pada tahun pertama mereka layak melancong percuma ke Mediterranean Cruise ke 5 buah negara Eropah. Kemudian tahun kedua ke Hawaii. Setiap tahun layak melancong ke Dubai, Istanbul, Alaska, Paris dan juga Osaka. Dan pada tahun ini mereka telah dijemput ke Budapest dan Vienna serta invitation ke ARPC WUSI di China dan juga akan ke Victoria Fall, Afrika di atas tiket Diamond Invitation. Okey, sebelum saya serahkan sesi kita pada sesi speaker, terlebih dahulu saya ingin apa meminta anda semua untuk menjemput kita sediakan pen dan juga kertas dan sama-sama fokus untuk mencatat apa sahaja tips-tips yang kita akan dengar daripada speaker kita yang istimewa pada malam ini. Okey, saya serahkan spotlight saya pada Dr. Tengku. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, boleh dengar suara saya tak? Kalau boleh dengar, boleh type 777. Clear tak suara saya? Boleh respon? Okay, baik. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih pada MC yang handsome, Mr. Asri. Okay, terima kasih juga kepada ECVI online yang menjemput saya untuk share topik pada pagi ini, dan terima kasih kepada founders ECBI, Mr. Saniho, Mr. Squad Waho dan Mas Selho. Tak lupa juga kepada founder Safaya Husni yang buat poster. Blazer saya bertukar jadi pink tiba-tiba, tak apa, warna-warni. Kan saya tengok poster, Allah, pink poster saya. Tak apa, cantik. Okey. Perkenalkan diri, saya Dr. Tengku Syarihan, Tengku Syarifuddin, business partner Dr. Azhar Ahmad. Seperti yang MC terangkan panjang lebar tadi, saya seorang doktor gigi dan suami seorang medical doctor. So, izinkan saya untuk share slide saya pada pagi ini. Saya punya ni tak keluar gambar. Sekejap. Apa dah tadi? Image. Alamak. Okay. Saya lupa nak tekan apa dah. Sorry saya tekan apa tadi, lupa. Sorry tiba-tiba jadi tak sharing. Okay. Sorry tiba-tiba dia lupa. Okay. So tajuk saya macam mana nak capai selamanya 21%. Sorry. Dia jadi jam sekejap. Okay. Selamanya 21%, forever 21%. So, kita belajar sedikit tentang asas kejayaan 3S plus 1M. Okay. Siapa kami? Seperti yang MC introduce tadi, seorang doktor gigi dan seorang doktor perubatan. Dan kami dikurniakan dengan 7 orang cahaya mata. Okay. So, kita straight to the point. Belajar terus sebab apa? Masa pun dah lebih 9.30. Jadi kita tengok di sini tajuk saya
Macam mana nak capai selamanya 21%. So untuk orang baru, 21% ialah persen yang paling tinggi yang kita semua memang strive hard untuk capai. Sebab apa? Bila capai 21%, kita adalah seorang leader, Q1, Q2 sampai Q12 dan semua dikira duit. Kita akan dapat bonus yang berlipat kali ganda. So, kita adalah pasaraya bergerak. Adakah kita semua tahu, anda semua tahu yang kita sebagai Amway business owner ni adalah pasaraya bergerak. Sebab apa? Sebab kita ada lebih 500 produk dengan kita. Tanpa perlu buka kedai, tanpa perlu simpan stok yang banyak, tanpa perlu gajikan pekerja, tanpa perlu bayarkan segala utility bills and so on. Jadi, kita untung sebab apa yang kita buat, 100% hasil kita yang dapat. So, bila kita kata kita adalah pasaraya bergerak, kita kena faham, bisnes yang kita buat ni ialah satu bisnes yang produk daripada pengeluar, iaitu syarikat Amway, dan terus kepada end user, iaitu pengguna. So, kita sebagai rakan kongsi kepada syarikat Amway, kena faham Amway bukan sekadar bisnes biasa, tapi sebuah pasaraya bergerak yang ada lebih 500 produk dan dia seperti a mobile lifestyle. Mobile lifestyle marketplace. Dia macam berbagai solution ada di bawah satu bumbung. Kesihatan ada dengan Nutrilite, nak cantik dengan artistry, dan kita ada peluang untuk ubah hidup kita. So dalam Amway, fundamental tu dah cukup jelas boleh menggambarkan bisnes Amway itu sendiri, iaitu reward, family, hope dan freedom. Cukup lengkap. Kalau kita bekerja, saya dulu pun bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Keluar pagi, sebelum pukul 7 dah keluar hadap jam. Anak lewat bangun tinggal, tak pergi sekolah sebab kita nak ligan punch card. Tak nak merah sebab kita bos, bila kita merah sekali, staff kita akan merah berkali-kali. So kalau bos nak marah, bos pun selalu punch card merah. So kena jaga. So bila kita berada dalam perniagaan Amway, saya rasa sangat bersyukur sebab masa apa yang kita nak buat, kita tentukan sendiri. Kita nak buat bisnes pagi, kita buat pagi. Tak boleh pagi, kita buat petang. Tak boleh petang, kita buat malam. Kita yang atur jadual kita sendiri. So kita ada kebebasan masa, flexible time untuk menguruskan rumah tangga. So bagi saya, macam kita buat perniagaan Amway untuk family. Kita bekerja untuk anak-anak dan keluarga, tetapi kita terpaksa mengabaikan anak-anak sebab jadual kerja kita yang tak menentu. Yang kita sekarang, kalau kita sedar, kita sedang cagarkan masa kita dengan gaji yang kita terima. So 8 jam, 8 to 5, kita tak boleh buat apa. Kita kena bekerja. Kalau nak cuti, kena minta dengan bos. Bos approve baru boleh cuti. So, bila kita berada dalam perniagaan Amway, kita ada flexible time dan kita ada sistem. So sistem ni sangat penting sebab apa? Kita kena bersyukur kita berada di dalam sistem ECBI. Ada bimbingan. Kita nak buat action pantas dan cepat. Kalau kita bergerak tanpa bimbingan, tanpa sistem, kita akan teraba-raba. Mungkin jatuh longkang, terantuk dinding. Sementara kita nak sampai ke destinasi kejayaan kita. Tetapi dalam ECBI, kita dah dipandu. Highway dah ditebas, segala hutan belantara, lampu spotlight dah diletak. Kita bergerak saja bersama menuju kejayaan, ikut je upline kita. Ikut je mentor kita. Jadi bila kita ada sistem, kita akan senang untuk berjaya. Rakan kongsi bersama company global. Bila kita bersama Amway, RM60 sahaja kita dah entitled sebagai rakan kongsi kepada syarikat Amway. Dan kita boleh buat bisnes ni di mana saja. Di rumah boleh buat. Tiba-tiba husband kata nak balik kampung. Dekat kampung pun boleh buat. Bila kita nak mengerjakan umrah, nak mengerjakan haji, pun dekat sana pun boleh buat bisnes di mana saja. Dan bila-bila masa saja. 24 jam kedai kita buka. Tiba-tiba pukul 1 pagi kita dapat order. Doktor, saya nak iron. Ada promosi tak? 4 kali bayar. Terus submit order, Amway uruskan penghantaran ke alamat yang kita tetapkan.
Kita tak payah susah-susah nak post barang, nak fikir macam mana nak post, macam mana nak hadap kalau barang rosak tak ada. Itu semua tanggungjawab Amway. Kita just submit order. 100% money back guarantee. Yang ni saya suka sebab kita come across banyak orang yang macam, kalau aku tak sesuai macam mana? Beli mahal-mahal. Kan nanti tak sesuai, buang duit saja. Benda ni saya selalu letak di depan. Kalau tak sesuai, jangan risau. You bayar 100, you dapat balik 100. You bayar 50, you dapat balik 50. Dalam masa 90 hari ataupun 80% produk tu masih ada. So kita dapat 100% money back guarantee, jaminan. Amway dah siap-siap dah lindung kita. Kita tak payah nak susah-susah hati. Nanti kan kawan kita pakai tak sesuai. Kalau kita beli produk dekat luar, X brand kan, keluar daripada pintu, kita masuk balik, nak pulangkan balik produk yang kita beli, walaupun kita tak buka, kita tak boleh pulangkan. Produk sold, tak boleh return balik. Tapi Amway ni, ubat ketiak dia tu, dah shelek-shelek dah dekat ketiak kan. Berapa kali shelek pun, tapi pakai tak sesuai, pulang balik Amway, bayar balik duit kita. So kita ada 100% money back guarantee, produk berkualiti and ada R&D. Produk kita sentiasa ada R&D. Ada saintis di belakang setiap produk dan lebih 500 produk yang kita ada tanpa kita perlu keluarkan modal yang sangat besar. 500 produk yang ada tu Amway semua yang uruskan. Okay? So macam mana nak mula bisnes? So kita kena tahu bisnes yang kita nak buat ni. Jadi sebelum kita nak mulakan sesuatu bisnes ataupun sebelum kita nak buat sesuatu, kita kena tahu, kena kenal bisnes yang kita nak buat ni. Kena belajar produk. Product knowledge tu kena ada. Kena belajar marketing plan. Kena tahu dari mana datang duit Amway yang Amway nak bagi ni. So kalau kita tak tahu, kita macam tak tahu nak target apa sebab kita tak tahu marketing plan. Ni umpamalah kita buat Amway tak tahu marketing plan. Umpama kita main bola, tak tahu pintu gol dekat mana. Tahu-tahu sepak je kan. Sepak sana, sepak sini, masuk longkang. Sepak sana, sepak sini, terjun parit. Kita pun cakap dekat upline, Amway tak boleh buat. Susah nak buat. Sebab apa? Sebab dia tak ada knowledge. Pintu gol dia tak tahu dekat mana. Dia tak ada knowledge about marketing plan. Dia tak ada knowledge about produk. Jadi dia tak tahu macam mana dia nak buat bisnes Amway dengan betul. Sebab bila kita buat bisnes ni, kita set target dan kita anggap target yang kita buat ni, umpama kita nak lancarkan peluru berpandu. Kita lancarkan je terus mengena target. So kita kena tahu target kita dekat mana. So nak lancarkan peluru berpandu, target pun tak tahu dekat mana, marketing plan pun tak tahu. Memang orang kata apa, you will face rejection. Ni macam berletek kat downline. You okay ke? You okay So kena tahu kita nak fokus produk apa. Setengah orang dia satu produk pun dia tak master. Yang dia tahu, okay, bisnes Amway. Bila dia tahu bisnes Amway ni dapat banyak duit, dia tengok dekat TikTok kan, dia tengok ramai orang dapat duit yang banyak. Tapi dia tak tahu macam mana perjalanan nak berjaya dalam bisnes Amway. So kita kena faham produk apa yang kita nak master. Tapi kena belajar semua produk. Sebab kadang-kadang kita promote dekat orang Nutrilite, tiba-tiba dia tanya sabun SA8. Kan? So bila kita tak tahu tentang produk, kita punya saham, kita kata saham value di depan customer kita dah akan turun. Sebab kita sebagai Amway business owner, kita kena tahu semua produk yang kita jual. Apa perlu buat? So kita kena tahu. Macam mana nak jana PV dan income pun kita kena tahu sebelum kita start Amway. Macam mana nak kembangkan tim. Kita kena tahu macam mana kita nak kembangkan tim. Sebab apa? Kita buat Amway ni kita tak nak buat buta-buta. Kita faham setiap tindakan langkah yang kita nak buat. Okay. Nak fokus produk apa. So kita kupas satu-satu. Amway ada lebih 500 produk. Mungkin you kata susah nak belajar semua produk. Tak apa, belajar pelan-pelan. Tapi what produk yang you suka? You belajar lebih. Contoh yang pertama Nutrilite. Macam saya suka Nutrilite. Sebab Nutrilite ni memberi kesihatan cantik dalam dan luar. Walaupun umur dah 50 lebih kan. Walaupun
anak dah besar-besar tetapi kita masih sihat. Kita masih lagi boleh buat aktiviti tanpa ada susah payah. So saya suka Nutrilite untuk memberi tenaga dan menjaga kesihatan sepanjang hari. Artistry untuk cantik dan glowing. So kita ada full package. Kita ada semua solution di bawah satu ekosistem, bawah satu bumbung Amway. Gadget idaman suri, macam saya dah cerita tadi, tunjuk demo air fryer. Pun itu produk yang sangat killer produk. Saya kalau tak ada air fryer, saya tak tahu. Memang susah hidup saya. Sebab paling-paling tak sempat pun ambil salmon. Saya memang suka salmon. Memang ada je salmon dalam fridge. Tak tahu nak masak apa, keluarkan salmon, masuk air fryer. 10 minit siap. Kadang-kadang goreng karipap. Masuk karipap dalam air fryer. Jimat minyak, badan pun sihat. So, gadget idaman suri ni memang killer produk sebab kami join Amway, saya register sebagai Amway Business Owner pun sebab saya nak beli periuk Noza. Dan lain-lain lah, banyak produk yang sangat hebat. Contoh macam atmosphere, macam Eastspring, okay? So kita belajar je produk dan kita fikir apa produk yang kita nak fokus most. Okay, apa perlu buat? Apa kita nak kena buat? Bila kita ambil keputusan, kita nak buat bisnes Amway secara serius. Walaupun serius untuk orang yang bekerja, you jangan tinggal kerja you buat kerja macam biasa. Tapi buat Amway sebagai part time, 2 jam satu hari. Macam mana nak dapat lebih jam satu hari? You taja lebih ramai orang. Seorang buat 2 jam, you taja 10 orang, dalam tim you ada 10 orang, you dapat 20 jam. You taja lagi 100 orang, you dapat 200 jam. Macam tu kita nak gandakan waktu bekerja kita. Work smart, not only work hard. So, apa perlu buat? Back to basic. Kena guna dulu. Saya selalu sarankan, kalau you tak guna, you jangan cuba untuk jual. Kecuali orang tanya direct nak beli. Tapi kalau you tak guna, you tak ada experience, you cuba nak jual, dia tak ada product knowledge, orang akan reject. Bila you face rejection berkali-kali, you akan down dan you akan huyuk daripada perniagaan Amway. You tak ada. You akan kata bisnes Amway memang tak boleh buat, you surrender. Contohnya macam mana? Contoh, kita nak jual deodorant. Nak jual deodorant. Paling simple. Ramai orang guna deodorant. Kita nak jual, orang tanya berapa harga? Harga ahli RM38. Tak dan sebut harga jual lagi, orang dah potong. Mahal produk hang. RM38. Aku pakai Rexona. Brand X kan? Brand R. Aku pakai brand R, RM10 je. Beli 2, RM18. Murah. Hang punya RM38. Sangat mahal. Kalau kita tak ada product knowledge, kita tak pernah guna, kita tak tahu macam mana hebatnya kan. Bila pakai ketiak lagi putih bukan hitam, bawah badan tahan 48 jam. Kita tak ada experience produk tu. Kita akan cakap, betul lah hang kata mahal. Aku pun rasa mahal. Habis. So kita kena mengguna dulu. Bila kita guna, kita tahu. Beli dah 10 bulan, baru nak start nak habis. Kalau produk X brand, saya tahu kebanyakan orang pakai sebulan 1 botol setengah. Kita ambil 2 botol lah. Mungkin sebulan RM18, RM15 macam tu kan. Saya pun tak tahu sangat. So kalau times dengan 10 months, 10 bulan, dah RM150. Tapi Amway, GNH deodorant, 1 botol tahan 10 bulan. Kalau Dr. Azhar guna setahun, 12 bulan baru habis. 10 tahun buat Amway, baru 12 botol deodorant. So kita kena guna dulu, experience dulu. Macam mana produk tu. Lepas tu barulah kita menjual. Menjual ni pun kita jangan pakai konsep hard sell, hard selling. Bukan menjual terus. Kita share. Kongsi kebaikan produk. Best lah, you nak try tak? Try dulu. Kalau tak sesuai tak apa, you pulang balik. Sebab kita ada 100% money back guarantee. Menaja, bila dia nak membeli, bila kita nak mula menjual, kita bagi 2 harga. Satu harga ahli, satu harga bukan ahli. Of course lah dia akan join either ABO ataupun APC. Sebab apa? Harga ahli dan bukan ahli itu pun dah sangat tinggi. Lepas kita memberi servis. Memberi servis ni macam mana? Ajar marketing plan, tunjuk produk, ajak pergi shop, ajar tentang macam mana nak buat bisnes, ajak masuk meeting, ajak join program. So kita memberi servis dan masuk kelas. Macam malam ni lah.
So kita masuk kelas. Jadi dalam kelas ni saja kadang-kadang kita tak mampu untuk bercerita kepada semua ABO kita. Bila masuk kelas, minda mereka akan terbuka. Sebab apa? Kadang-kadang apa yang speaker cakap, apa yang pendemo cerita, kita mungkin terlepas pandang untuk cakap. So bila masuk kelas settle, mereka akan faham. So back to basic 5M ataupun 3S plus 1M. So mengguna kita kena jadi 100% user. Kena guna at least lah 25 jenis produk tu kena ada. Lepas tu belajar produk dan demo. Kongsikan dengan rakan-rakan. Gambar ni kami ambil dekat MW dekat UZI, Botanical Research Center. Baru-baru ni lah. So menjual. Baru kita start menjual. Kita kongsi kebaikan produk dengan lebih ramai orang supaya orang pun dapat benefit from the product tu. Mencari masalah orang. Bukan mencari masalah dengan orang tau. Mencari masalah orang. So apa masalah dia? Kita kena tahu apa masalah dia yang kita boleh bantu. Saya bagi contoh. Saya suka bercerita tentang ada seorang cikgu anak saya. Anak saya tak sekolah, dia homeschool. So cikgu akan datang rumah mengajar. So saya dah target, saya akan letak botol Nutrilite atas meja. Setiap kali dia datang, dia akan tengok botol Nutrilite. So dia tanya, doktor, can you suggest anything untuk I makan? Sebab dia Indian lady, cikgu English. So dia kata dia ada chronic kidney disease stage 3. Dan dia duk makan ubat. Dan I'm so worried about my kidney problem. Jadi saya kata, kalau saya, walaupun doktor, saya prefer suplemen, organic suplemen, bukan suplemen yang beli dekat luar, yang sintetik, tak, organic suplemen. Kalau you kena makan ubat, tak apa you makan ubat. Tapi at the same time, you makan suplemen as backup untuk health you, increase immune system you. So at first tu dia tak nak kan, dia tak nak, mahal lah, tak nak, nanti tak sesuai. So saya satu je kata-kata azimat, kalau saya promote produk dengan orang, jangan risau. Kalau you tak sesuai, you beli, you makan, you guna, you boleh pulang balik. You akan dapat balik 100%. Berapa you bayar, you boleh dapat balik duit you. Dengan syarat 90 hari ataupun 80% produk tu masih ada. Maksudnya kita tak menipu lah. Tak adalah kita tinggal sebiji vitamin C, kita pergi bagi tahu saya tak sesuai makan produk ni. Kan? Tak ada. MA pun dia cakap 80% produk tu ada, you boleh return. Jadi dia makan, after a month dia makan, dia datang tu dia kata dia baru lepas follow up dengan doktor, dia punya kidney problem daripada stage 3 dah turun kepada stage 2. Dia sangat happy sebab dia kata doktor tu kata you takkan boleh turunkan from stage 3 ke stage 2. Tapi amazing, dia kata turun. Ini adalah cerita yang banyaklah kalau dengar cerita tentang Nutrilite, sebab anak kami sendiri pun ada masalah jantung. Pun tak makan ubat, memang consume Nutrilite. So banyaklah cerita. Kalau nak cerita malam ni tak habis meeting kita. Okay, so kita berkongsi kebaikan produk MW. Macam malam ni saya berkongsi kebaikan produk MW. Mungkin ada yang orang baru, mungkin ada prospek yang you bawa, kan you dengar. Betul, ni kisah benar, bukan kisah tipu-tipu. Buka minda kenapa produk MW. So kita kena buka minda orang. Kenapa produk MW? Sebab kita kesian. Orang makan vitamin, beli dekat luar, sintetik. Makan setahun, everyday makan, kena masalah buah pinggang. Sebab apa? Sebab ada pengawet, sebab ada perasa, sebab ada pewarna. Jadi kita kena buka minda kenapa produk MW. Kita niat nak bantu orang supaya they have a better life. Okay. So, ini gambar ni kena cakap ni. Ni dekat dekat apa? Opera, Hungarian Opera House. Masa pergi Budapest hari tu. Okay. So, menaja. Bila kita menaja, okay, kita tengok orang tu join MW sebab nak beli barang ataupun nak buat bisnes. Kebanyakan orang nak beli barang. So dia join SAPC. Tetapi kita jangan putus asa untuk tunjuk peluang dekat dia. Mungkin mula-mula dia beli barang. So dia repeat order. Then dia repeat order. Kita buka minda dia. You dah repeat order banyak kali. Repeat sale kan. Repeat sale. Repeat beli produk yang sama yang you suka. Tapi you tak dapat apa. So kita buka minda dia. Tunjuk marketing plan. Jadi apa fungsi menaja? Fungsi menaja ni satu.
untuk memberi peluang kepada dia membeli dengan harga yang lebih murah. Kalau dia tak jadi ahli, dia akan membeli dengan harga yang lebih mahal. Dan dapat cash voucher. Kita ada RM140 cash voucher. Guna produk sambil jana pendapatan. Saya selalu cerita dekat prospek saya, you gosok gigi 30 tahun, 40 tahun. Basuh kain, basuh pinggan. Tapi tak dapat apa. Saya gosok gigi, saya basuh pinggan, saya basuh kain, saya dapat cashback, saya dapat duit, saya dapat bina bisnes, saya dapat pergi melancong. So kita cerita tunjuk peluang supaya dia boleh dapat apa yang kita dapat. Bukan hanya dia membeli, keluarkan duit and that's all. 40 tahun macam tu, setiap bulan macam tu belanja hangus, hangus terus. Tak. Kita tunjuk peluang dekat orang. Okay? Dan besarkan networking. So kita kena sedar. Kalau kita besarkan networking ni maksudnya bisnes kita semakin besar, pendapatan kita semakin besar. So kena besarkan networking dan memberi servis. Memberi servis ni sangat penting. Setengah orang dia just daftar dan dia tinggal. Bisnes milik sendiri, you buat lah. Tak, memberi servis ni kita kena ingat downline yang kita taja, kita dah bagi harapan, hope dekat dia. They will have a better life dengan Amway. Kita akan bantu dia. So kita kena beri servis. Berkenalan dan membina relationship supaya dia senang dengan kita. Mulakan dengan grup yang kecil, grup kecil kan, supaya dikenal kita. Saya kalau downline datang rumah pun, diorang pun masuk sampai ke dapur, buat macam rumah sendiri. Saya suka treat downline saya walaupun umur lebih tua daripada saya macam anak. Macam tu. So kita bina relationship, kita kenal betul-betul, bina tali relationship. Tali relationship ni tali persaudaraan lah. Okay. Dan bina jambatan hati yang kukuh dengan tim supaya kita ada ukhuwah yang kuat. Supaya mereka faham yang kita ni nak bantu diorang to have a better life, untuk sihat, untuk cantik, untuk dapat pendapatan yang boleh diwariskan pada anak-anak. Yang kedua, ajar ABO dan tim baru login Amway.my. Yang ni sangat penting. Setengah orang daftar-daftar dah tinggal. Tak. Tu juga kalau boleh suruh dia create password, suruh dia buat login dalam Amway.my. Dah boleh login, baru kita boleh tinggal seketika. Kalau tak login masa tu juga, vibe sebagai Amway business owner tu tak ada. Jadi tu juga saya selalu kalau nak register, saya nak register dah ni tau, standby tau. Kalau dapat message daripada Amway, just tengok link, klik link, bla 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 bla. So kita guide. Ajar cara create password, ajar login guna ID sendiri dan explore Amway.my. Ajar apa tu PV, GPV, BV semua kena ajar supaya mereka faham bisnes yang mereka buat ni bisnes apa. Ajar cara nak daftar ahli dan renew ahli kena ajar. Sometimes ABO yang kita sponsor tu lagi pandai daripada kita. Kan orang muda-muda kan. Godek-godek dah tahu dah sendiri boleh buat. Dan ajar submit order online sendiri dan juga customer. Okay. Okay. Yang ketiga, bimbing ABO baru dan tim guna barang. Kena bimbing. Nak guna barang, kena ajar macam mana cara guna. Nak guna dish drop macam mana. Nak dilute macam mana. Kalau kita tak ajar, sebotol tu 2 minggu habis. Lepas tu dia datang cari kita, doktor kata, 1 botol ni tahan 4 bulan hingga 6 bulan. Saya pakai 2 minggu dah habis. Macam mana tu dok? Kan? Dia marah pula kita balik. Hanya kita tak ajar cara guna yang betul. Dan ajar product knowledge. Kita kena ajar product knowledge supaya mereka tahu produk ni macam mana, boleh buat apa. Dish drop ni bukan hanya basuh pinggan, tapi boleh basuh sayur, boleh basuh botol susu, boleh basuh ikan. So kita kena ajar cara guna produk yang betul. Ajar tim cara share produk dengan rakan. Macam mana nak share produk. Kita kena ajar tim kita. Dan bukan minda tim. Kenapa kena jadi 100% user. So kena buka minda supaya mereka faham kenapa kena jadi 100% user. Yang keempat, latih tim pergi kedai Amway sendiri dan ajar buat belian dekat kaunter. Kena ajar. Kadang-kadang ABO kita ni sibuk. Ajak pergi shop tak sempat. Ajak pergi shop tak sempat. Tak apa. Tapi jangan putus asa. One day kita buat appointment. Bila saja you free, jom kita pergi kedai kita. Tengok produk tu macam mana. Okay. Dan tunjuk range of products di kedai Amway. So kena tunjuk range of produk. Saya pernah seorang kawan saya, seorang doktor, dia suka membeli sendiri. Dia suka membeli sendiri, tapi produk yang dia beli few produk je lah. Tapi satu hari saya ajak dia pergi kedai Amway. Dia membeli lebih RM2,000 sebab dia tengok, protein ni bagus lah.
I tak tahu protein ni bagus. Kan bila dia doktor dekat dialysis center, dia kata protein original protein ni orang yang buat dialysis pun boleh makan. Sangat bagus, bla 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 bla. Dia cerita gini-gini, dia beli lebih RM2,000 dekat kedai pada hari tu. So kena bawa pergi kedai supaya dia tengok range of products. Ajar Amway hantar barang rosak ke kedai Amway, ajar tim untuk berdikari kerana bisnes milik kita sendiri. Upline hanya guide macam mana nak buat. Okay, takut terjun longkang, takut antuk dinding, macam tu. Dan yang kelima, bawa jumpa mentor. Pupuk relationship antara tim kita dan mentor supaya kita dapat third party endorsement. Sebab kadang-kadang kita tak ada result, kan? Tapi bila kita bawa jumpa mentor, mentor kita dah ada result. So, bawa jumpa mentor tu sangat penting untuk third party endorsement. Follow mentor rapat-rapat. Siapa yang rapat dengan mentor, selalu bekerjasama dengan mentor, dia buat bisnes dengan betul. Kalau dia tak rapat dengan mentor, dia jarang hubungi mentor, maksudnya dia tak ada aktiviti. Dia tak buat aktiviti, dia tak buat bisnes Amway. Dia kata je buat bisnes Amway, tapi dia tak buat. Okay? Dan usahakan untuk ada slot khas untuk tim kita bersama mentor. Dan yang terakhir, meeting. Pasal apa saya letak meeting paling last? Sebab selagi dia tak faham 1, 2, 3, 4, kalau you ajak join meeting, sometimes meeting tu ada tak kena dengan selera dia. Mungkin boring, so whatsoever kan. Minggu depan, you ajak pergi meeting, dia dah tak nak pergi. So, kena buat dengan pantas. 1, 2, 3, 4 tu kena buat dengan cepat. Last kali, join meeting. Kecuali kalau you tahu, meeting tu memang best. Pendemo tu topik best, kan? Produk best. Baru you ajak. Tapi, kalau saja-saja nak ajak pergi meeting, dia akan rasa macam, alah, kalau online tak apa sebab at your comfort home, kan? Tapi kalau nak pergi offline tu, nak bawa kereta, nak hadap jam, tapi pergi-pergi tak kena dengan selera dia. Tapi kita yang faham, meeting ni ialah makanan kepada perniagaan kita. Dia macam roh kita kan, ada makanan. Kalau kita tak pergi meeting, kita tak ada aura, kita tak ada ilmu, kita rasa macam lemah. Kita akan pergi meeting. Macam mana keadaan pun hujan, kenapa kita pergi meeting? Tapi untuk orang baru, dia tak faham. Meeting tu penting. 1, 2, 3, 4 jumpa mentor, expo Amway.my semua you kena buat. Lepas tu you ajak pergi meeting, baru dia faham kenapa dia kena join meeting. You tak ajak pun dia pergi, you tak ada pun dia pergi. Sebab dia tahu meeting tu untuk bisnes dia, bukan untuk bisnes upline, bukan untuk bisnes downline. So, bila dia dah faham dah semua langkah tu, you ajak join kelas, dia akan dengan rela hatinya join kelas. So, kena ajak join meeting mingguan, you kena ajak dia join program, kena ajak join seminar, kena ingatkan tim untuk sentiasa proaktif. Sebab bisnes milik kita sendiri. Ini gambar dekat factory outlet dekat Austria. Ni Amway punya professional photographer. Kami beli beg pun dia ambil gambar. Sampai beli beg lah, shopping teruk sangat. Amway bagi RM7,000 duit poket masa pergi Austria itu. Best kan? So, pembahagian gerak kerja. Apa pembahagian gerak kerja? Untuk 0 hingga 12%, yang ni kalau upline you ajar lain, you ikut upline. Ini ialah gerak kerja yang saya buat untuk tim saya. Okay, kalau upline you ajar lain, you ikut upline. Okay, sales 70%, sponsor 20%, service 10%. Sebab apa? Sebab you baru. You baru dalam bisnes Amway, you nak kena guna barang, dan you ajak orang guna barang. Okay, so sales 70%, sponsor 20%, servis 10%. Bila you dah capai 12 hingga 21%, sales you 10%. Sebab apa? You nak kena sponsor dan memberi servis lebih kepada downline you. So, ini adalah pembahagian gerak kerja. Okay. Kuasai plan pemasaran. Okay. Core plan and core plus. Amway ada 14 jenis pendapatan. Banyak sangat. Sebab tu kalau you tengok leaders Amway kongsi pendapatan dekat social media kan. Telan Helio berkali-kali. Telan Helio. Nampak banyak sangat. Okay. Saya dulu pun macam tu. Bila tengok, banyaknya income. Kan, bila mata duit tan ni, dia nak juga capai macam tu. So, perniagaan konvensional jual satu barang dapat satu pendapatan. Tapi perniagaan Amway jual satu barang dapat 14 pendapatan. Kita guna produk untuk kegunaan harian kita di rumah pun, kita dah dapat 14 pendapatan. Kalau belanja hangus, kita pergi beli dekat Maidin, hanya hangus mata-mata. Tapi bila kita guna produk Amway untuk satu rumah, untuk rumah
adik-beradik kita, family kita, kita dah dapat 14 pendapatan. So Koplas ni untuk yang bertanya boleh refer kepada upline. Okay, apa promosi bulanan yang boleh bantu jana PV? So kita kena alert apa promosi bulanan. So setiap kali promosi baru sampai, upline anda akan masukkan dalam grup kan. Okay, promosi baru. So kita tengok apa promosi. Apa produk yang boleh mencuit hati customer kita. Apa produk, killer produk yang dalam tu yang kita rasa kita boleh push. So kita susun atur marketing plan kita, berapa kita nak capai, target customer kita apa, apa yang kita boleh bantu customer kita, orang sekeliling kita dengan promosi yang ada untuk bantu jana PV kita. Dan kena buka minda, kenapa produk Amway? Satu tahan lama, macam tadi saya ceritakan, deodorant tahan 10 bulan. Paling-paling common diguna teruk, boros pun 6 bulan tahan. Okay? Dan berkualiti tinggi, sangat berkualiti tinggi sebab tu Amway dia tak takut. Kalau tak sesuai guna pulang balik, bagi balik duit you. Sebab dia tahu produk dia ada R&D, ada saintis di belakang. Organik. Tak ada bahan kimia berbahaya. Ada barisan saintis di setiap belakang produk dan guna produk ada cashback dan dapat jana income. So kena buka minda. Kenapa produk Amway? Okay. Terangkan kenapa perlu pilih Nutrilite. Kena terangkan. Segala mak nenek sijil ada. Certified organic sijil pun ada kan. Certified organic farm pun ada. Halal certificate pun ada kan. Semua ada. Jadi kita jangan risau sebab kita ada black and white, ada sijil. Okay. So buat Amway ni sebenarnya kena ada burning desire yang tinggi. Kalau lemah longlai, lemah gemalai kan, lambat sampai. Kena ada burning desire yang tinggi, kena ada semangat untuk berjaya. Upgrade knowledge tentang produk, contohnya protein. Saya bagi contoh. So kita kena tahu apa tu protein sebab kita nak terangkan dekat customer kita. Protein adalah satu daripada 3 makronutrien. Protein adalah blok binaan, asas tubuh kita, bla bla bla. Semua kita kena tahu. Dan tekankan apa kepentingan protein. Bila kita bercerita, kita tak boleh cakap, belilah protein saya. Kan? Kita letak harga, sebab harga je yang kita tahu. Kan? Hal lain kita tak tahu. Lari, orang tak nak. So kita akan kata, Amway tak boleh buat sebab mahal. Hanya kita ni sebenarnya tak ada knowledge. So kita kena ada knowledge sebelum kita approach customer kita. Tekankan apa kepentingan protein. Kena tahu mengurangkan rasa lapar, especially kalau kita berpuasa, memenuhi keperluan protein intake kita dan essential amino acid, bla 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 bla, semua kita kena tahu. Dan kita kena kreatif. Combine Pro-Key menu diet harian kita. Protein plus body key. So kita kena tahu dalam satu shake protein and body key tu ada berapa calories, ada berapa fiber. So kita kena tahu. Sebab tu kita kena work very smart. Kena ada knowledgeable. Okay? Bagaimana nak pilih protein yang baik? Lengkap, ada kualiti, skor PDCAS 1. Kenapa? Apa benda ni kan? Keboleh jejakan, traceable. Apa traceable ni? So kita kena faham mengapa protein penting. Bagi gambar rajah ni. Kalau cukup protein rumah tu tegap. Tak ada protein. Macam inilah gayanya tubuh badan kita. Okay? Dan kita tengok contoh double X. Okay? Double X ni salah satu killer produk. Kalau anda pandai tentang produk, anda akan boleh jual sap-sui je double X. Sebab apa? Sebab dia cukup lengkap. Dalam satu kotak ada 3 benda. Multivitamin, multimineral dengan phytonutrient. Sangat murah kalau orang faham. Sebab dia ada 3 produk dengan satu harga. Tekankan apa double X boleh bantu masalah harian kita ni. Kata cari masalah orang, bukan mencari masalah dengan orang. So, kita tengok double X. Ada Amway Loyalty Program, ALP. Okay, nanti tanya upline, apa tu ALP? Tekankan lagi khasiat. Kenapa perlu ambil? Kan? Kenapa perlu ambil double X? Jadi kita kena belajar macam mana nak approach. Kita kena ada knowledge. So dekat sini saya selalu tekankan kita kena buat apa yang kita perlu buat. Bukan buat apa yang kita nak buat. Tak, perlu buat. So kita perlu belajar sebab kita nak approach customer tu dengan knowledge. Tekankan lagi khasiat. Kenapa perlu ambil? Bantu kesihatan jantung, otak, mata, kulit, tulang dan sebagainya. Dan tekankan lagi khasiat. Kenapa perlu ambil segala warna kan? Merah, hijau, kuning, orange tu semua ada indikator tersendiri. Okay?
Dan tekankan lagi khasiat kenapa perlu ambil. Kita kena tahu sebab tu kita kena ada knowledge tentang produk. Ni double X baru, ni double X lama. Pembaharuan, upgrading dia apa yang kita dapat. So kita kena tahu. Macam mana nak jana income? Okay. Yang ni dekat Nutrilite Agriculture Center lah masa pergi Wuzi hari tu. Macam mana kita nak jana income? So kita kena tahu daripada mana datangnya duit yang MOE nak bagi dekat kita ni. Contoh, okay, contoh double X tadi. So kita memang makan double X setiap hari. So kita dapat good result, kita kongsi dengan 10 orang. Harga RM2, RM2 pula. 208, retail RM260. Untung runcit dah RM52. PV 52, BV 208. Okay, kalau tak faham BV, PV tu tanya upline. PV ni 52 kali 11. So kita dapat 572 PV. So entitled for 3%. BV ni 208 kali 11, 2288. Untung runcit saja dah 500 lebih. Performance bonus 3% dan untung runcit kita dah dapat pendapatan RM640 lebih. Okay. Dan kita tengok dalam kawan yang kita kongsi tu, kita cari orang yang nak buat bisnes. Kita duplicate, lakukan duplikasi. Okay. So, buat MOE ni kena buat betul-betul. Jadi tak adalah buat MOE ni buat cuba, buat try lah buat dulu. Tak. Kita faham, kita tahu, kita buat dengan betul. So, lakukan duplikasi. Contoh tim A. Tim A. Total PV 572. So, BV tak ada nak screenshot. Okey. Saya nak kejar masa. Okey, tak apa. Ni okey So untung personal, untung runcit personal 572. So times 11 kan kali 11. Kenapa 11? Kita sendiri guna dan ada 10 orang. Performance bonus 15%. Sebab bila kita share, kita lakukan duplikasi, kita tunjuk peluang, mereka pun buat benda yang sama, mereka kongsi dengan 10 orang. Jadi total income hanya dengan satu double X saja. Tak payahlah nak ligan 500 produk pun, satu saja kita dah dapat 4,000 lebih. Ni dah lebih daripada pendapatan basic gaji seorang pekerja di Malaysia. Best ke best? Boleh respon tak? Rasa macam saya cakap seorang-seorang. Best ke best dapat 4,000 lebih? Hanya dengan double X. Sebab tu kita kena ada product knowledge. Okay. So, kita tengok probiotik. Sekarang, ramai orang bercerita tentang probiotik. Sekarang, ramai orang sedar tentang kesihatan usus. So, inilah masanya kita nak ketepikan tak. Kita nak ketengahkan produk kita. Kita nak bagi tahu produk kita ni best. Kita nak bagi tahu produk kita ni hebat daripada produk orang lain. Tapi kalau kita sendiri tak belajar, kita sendiri yang tak ketengahkan, orang tak tahu. So, probiotik. Ramai orang yang saya suggest probiotik, masalah kesihatan mereka improve. Salah seorang yang saya tunjuk, yang saya cerita tadi yang ada chronic kidney disease, salah satu saya bagi probiotik untuk cuci usus dia kan. So, probiotik ni, ABO price 166, retail price 207, so BV, PV. So kita tengok dengan satu benda kecil ni, Cik Connect ni satu je kan. Kita boleh dapat apa? Kongsi dengan 10 orang. Kongsi dengan hanya 10 orang. Bukan sekampung pun, 10 orang je. Jiran depan rumah, belakang rumah, tepi rumah, adik-beradik kan. Kalau ada 10 orang adik-beradik, cukup adik-beradik kita dulu. Okay, kita akan dapat pendapatan untung runcit dan performance bonus 3%, 500 lebih. Okay, kita buat duplikasi. Kita buat duplikasi. Ni cerita lain ni. Okay. Kita buat duplikasi ni cerita lain lah. Bukan probiotik. Saya explain mana probiotik saya. Tak apa. Faham lah. Kita buat duplikasi protein dengan body key tadi. Okay. Protein dan body key. Tengok situ satu protein dan 2 kotak body key. Okay. Kita buat 1000 PV. Okay. Kita buat 1000 PV. 1000 PV kita sendiri. Dan kita buat duplikasi 12 orang active builder. Daripada brand lover, dia jadi active builder. Pun dia buat benda yang sama, 1000 PV sahaja. Kuasa of 1000 PV, 1000 PV. So 1000 PV, kita bantu 12 orang active builder.
So kita dah dapat 13,000 PV. Okay, 13,000 PV ni dah capai 21% hanya dengan protein dan 2 kotak body key. So kita tengok sini, 1,000 PV. Okay, 1,000 PV, 12 orang tambah kita 13 orang. So 13,000 PV kali 4. Kenapa 4? Sebab kita nak kira 0.1 PV sama dengan RM4. Okay, so 52,000 lebih kurang sales kita. Okay, so 52,000 ni sebenarnya ialah BV. Okay, PV 52,000, BV pun 52,000 kali dengan 21%, kita dapat RM10,920 bonus. Okay, tetapi kita ada 12 active builder. So 12 active builder ni, setiap seorang 1,000 PV lebih kurang lah. Dia dapat 240. So kita kena tolak. Bahagian dia diambil siap-siap 2,880. Jadi 10,920 tolak 2,880. Bonus kita sendiri, performance bonus RM8,040. Tetapi sebab MOE ada MOE ada 14 income. Yang lebih tu atas lagi daripada diamond semua tu kan. So 14 income. So 14 income, salah satunya kita ada BFI, kita ada BBI dan juga kita ada PTB. Okay, PTB. Saya tak letak PTB kat sini. So BFI 20%. Pasal apa? Pasal kita ada lebih 3 orang kan. Kita ada 12 orang active. So kalau 3 orang kita dapat 20%, BBI 30%. Okay, so now kita akan dapat pertambahan BFI BBI 2,184. So total 2,184 plus 3,276, total pendapatan kita 13,500. Banyak tu bila kita campur dengan Koplas. Sebab kalau kita punya performance bonus saja kita dapat 8,000 lebih. Tapi bila campur Koplas kita akan dapat 13,500. Ini adalah secara roughly nak buka minda you all. So cari dan bina rakan kongsi. Pilih yang ada kualiti. Yang nak guna barang saja tak apa, teruskan guna barang. Tapi kita jangan berhenti untuk buka minda supaya mereka dapat apa yang kita dapat juga. Dan duplicate. Buat duplikasi. Bina customer base. Okay, yang ni yang tadi yang saya tunjuk. Protein and body key. 10 orang. So kita akan dapat lebih kurang lah, ini CSI ni dah lama. Okay, sorry, CSI saya tak buang. So kita akan dapat lebih kurang 300 lebih bonus. Okay, dan lakukan duplikasi. Duplikasi yang kita buat, kita lakukan kalau untuk mudah faham, kita cari 4 orang dulu leader untuk kita bina. Okay, so daripada 4 orang dengan BBI, BFI semua ni, kita akan dapat lebih kurang 2,000 lebih bonus. Bonus ni you all jangan fokus berapa, tapi saya nak tunjuk contoh bila buat duplikasi you akan dapat macam gini. Okay, expand, kembangkan. Okay, kembangkan kita punya bisnes, kita bantu dia. Daripada dulu kita ada 4 orang, so dia seorang-seorang, sekarang kita bantu lagi dia untuk dapatkan 4 orang. So kita ada 4 orang leaders, dia pun ada 4 orang leaders. Dia buat duplikasi sama dengan kita buat ABCD, A1, B1, D1, C1. Macam tu kan, contoh. So bila kita buat campur dengan BFI, BBI, kita akan dapat bonus lebih RM10,000. Saya nak tunjuk duplikasi, kembangkan bisnes kita, expansion of our business, kita akan dapat lebih banyak pendapatan. Sebab tu tadi saya ajar, besarkan networking. Bila besarkan networking, kita akan besarkan pendapatan kita. So macam mana nak jana PV? Macam mana nak jana PV? So ramai orang tanya kan bila saya approach, bila saya cerita tentang MWay semua. Macam mana saya nak cari customer, doktor? Nak cari kat mana? You tengok sekeliling you, mesti semua orang ada gigi kan? You tengok sekeliling you, semua orang ada 2 ketiak kan? Tu adalah customer you. So apa yang you kena buat? You belajar produk. Macam mana nak approach? You tak tahu nak approach sebab produk you tak tahu. Okay, so macam mana nak jana PV? Contoh, ajak 20 orang guna set glister. Sebab semua orang gosok gigi. Tak ada orang yang tak ada gigi. Tak ada orang yang ada gigi tak gosok gigi. So semua orang gosok gigi. So cari 20 orang je dulu. Bukan sekampung pun, 20 orang dulu. So dengan 20 orang, you boleh dapat set glister kan. 19.9 PV times 20, you akan dapat 3% tau.
pun. Kalau office you tu beratus-ratus orang ada, you pilih 20 orang saja. So, you cari orang yang nak have a better life, yang perlukan duit lebih, yang anak ramai, yang ada masa depan, yang ada impian. You cari hanya 12 orang sahaja daripada 20 orang tu untuk buat benda yang sama. 20 orang saja. So, dia buat benda yang sama. Dia pun dapat 3% untuk bulan pertama, tapi kita dah capai 15%. Okay? So, kita tengok new platinum potential income ni yang lama. MWay bagi 77,000 lebih. Tapi, MWay kata, siapa buat, dia dapat. Siapa buat lebih, dia dapat lebih. Tak ada fixed income, tak ada. It all depends on your performance. So, MWay cakap tu betul. Sebab apa? Ini adalah pendapatan tahun pertama kami, 168,000. Sedangkan MWay kata masa tu, 77,000 lebih je. Tapi kami dapat 168,000. Masa tu tak ada Koplas lagi. Baru Koplan sahaja. Saya rasa kalau ada Koplas kan, berganda-ganda dapat. Okay? So, kita buat lebih, kita dapat lebih. So, tahun kedua, MWay kata jadi, bukan tahun kedua, bila capai Founders Platinum. Kami capai pada tahun kedua, Founders Platinum. Bulan ke-13 kami capai Founders Platinum. MWay kata capai Founders Platinum, roughly boleh dapat 127,000 lebih. Tapi sekali lagi, MWay mengotakan janji dia, tak ada limitation in income. You buat lebih, you dapat lebih. It all depends on your performance. You rajin, you dapat lebih. So kami dapat 216,000 lebih pada tahun kedua sebagai Founders Platinum. So contoh jana pendapatan dengan protein dan body key, tadi saya dah tunjukkan macam mana nak buat. So depends on your creativity, macam mana you nak buat, macam mana you nak approach your customer. Okay, Nutrilite soy protein 900 gram. So kita tengok sini BV, PV semua kan dengan body key meal replacement. So kita jual 12 set. Okay, 12 set 1000 PV. So bonus pencapaian, tengok angka. Tengok angka 1347. Okay. Nah, untung runcit dan performance bonus. Apa kaedah untuk dapatkan customer? Apa kaedah nak dapatkan customer kita? Gunalah social media. Kalau dulu kami memang tak boleh guna social media. Curi-curi je post dekat social media. Tu pun bukan hard selling. Tunjuk lifestyle, tunjuk masak-masak guna Noxa. Sekarang dah boleh. Cuma tak boleh letak beg kuning, beg biru semua kan. Tapi guna apa saja yang ada di sekeliling kita asal tidak melanggar etika dalam MWay. Mana lagi customer nak dapat? Kenalan, kawan-kawan. Kan kita ramai kawan kan. Kawan tadika, kawan sekolah rendah, kawan sekolah menengah, kawan uni, kawan kerja kan. Kawan main badminton, semua ada. Saudara mara, jiran, stranger. So kalau stranger guna kaedah FORM pun boleh rujuk upline masing-masing. Buat name list, senarai nama. Sebab kita kena bekerja dengan senarai yang kita buat. Kalau rodong-rodong buat, kita tahu siapa lagi yang kita nak approach. Buat senarai nama. Are you willing to do whatever it takes? Ini sangat penting. Ramai orang nak berjaya. Ramai orang nak duit banyak tapi tak sanggup nak keluar daripada comfort zone. Upline nak ajak pergi meeting, macam-macam alasan kita bagi. Okay, saya tak maksudkan pada siapa-siapa. Tapi siapa, kita tahu kita nak buat bisnes, kita tahu bisnes milik kita, kita belajar. Sebab ini adalah makanan kepada perniagaan kita. So, are you willing to do whatever it takes? Are you willing to do whatever it takes? So maksudnya nak achieve our dreams lah. Kita kerja, kita kerja. Kita tahu 8 jam kita kerja ni untuk majikan kita. Bos sukalah bila kita rajin. Tapi gaji kita banyak tu je kita dapat. Bila kita berhenti bekerja, gaji kita stop. Contohlah, na'udzubillah, kita sakit. So kita diberhentikan kerja. Bulan depan masuk lagi tak duit gaji? Tak masuk. So kita kena prepare plan B. Backup plan sementara kita masih sihat. Sementara kita boleh lakukan another extra 2 hours selepas waktu kerja kita untuk bisnes MWay. So, tanya diri kita, besar mana dream kita? Nak seselesa mana hari tua kita? Kita tanya diri kita. Okay? It's not about kita boleh buat ke tak boleh buat MWay ni. Kita nak buat ke tak nak buat? Kalau you nak buat, you akan cari jalan. You takkan cari alasan. So kita kena ingat, success begins when you are willing to do whatever it takes. Apa saja rintangan hujan, keribut, topan, terlentang, tertunggi, terterak pun, kita nampak MWay, kita buat. Macam kami dulu, 4 kali seminggu join meeting offline. Balik kerja masak untuk anak, suruh anak makan pukul 9. Pergi pukul 8.30, pergi meeting.
4 kali upline DD, upline diamond, mentor, center meeting. Sebab tu kita tahu tu adalah makanan untuk kita berjaya. So kita kena ingat extraordinary results mestilah require extraordinary commitment. Bukan hanya you sign up borang, sign up ABO, you bagi RM60, tunggu duit jatuh daripada langit. Tunggu untuk capai pin diamond. Tak ada. You kena buat extra effort. Sebab extraordinary results require extraordinary commitment. Memang dia kena ada komitmen yang kuat, yang orang kata selari dengan apa yang kita nak. So kalau you tak dapat tu, you fikir, cukup tak lagi apa yang kita buat? Oh, mesti ada tang mana yang tak cukup. Okay? So, kena ingat, rezeki tak datang bergolek. Kena ingat, are you interested ataupun are you committed? You interested saja kau interested in duit, interested nak pergi melancong, interested nak berjaya, tapi you tak commit. So of course you tak dapat, kan? So ni gambar dekat Amway Shanghai. Kenapa kena buat Amway betul-betul? Kita kenapa? Kena tanya, kenapa kena buat Amway betul-betul? Pertama, kerana Amway bukan sekadar pendapatan tambahan, tapi peluang untuk bina masa depan yang lebih baik. Kami dah melaluinya. So saya ni sebenarnya cakap macam nak masuk dalam diri you all tau. Nak cakap, wish, dahsyat Amway ni. Saya tak capai pun lagi Crowd Ambassador. Saya tak capai lagi Triple Diamond. Baru Diamond biasa. Tapi saya dah rasa reward Amway tu sangat dahsyat. Bila cerita ni, rasa nak masuk dalam kepala supaya you all faham. Okay? Dia bukan hanya sekadar pendapatan tambahan tak. Tapi peluang untuk bina masa depan yang lebih baik. A better life. Kena usaha sungguh-sungguh. Sebab hari ini, usaha yang kita buat akan menentukan kebebasan hari esok. Kebebasan keuangan dan kebebasan masa yang kita akan dapat esok hari. Sebab kita tak nak hidup sekadar cukup-cukup makan je. Tak nak. Kita kena fikir kalau hari ini kita mampu bagi anak kita makan ayam 5 kali seminggu. Ni bila ada krisis, orang kata apa? Krisis keuangan. Terpaksalah makan ayam pun cubit-cubit. Tak nak. Kita bagi anak kita makan ayam 5 kali seminggu, esok lusa tahun depan pun 5 kali seminggu, malah lebih lagi. Sebab Amway bukan hanya jual produk, tapi dia membantu kita dan orang lain untuk mendapatkan perniagaan yang kita boleh wariskan pada anak-anak. Meninggalkan legasi, bukan sekadar pendapatan. So kita kena ingat, Amway bukan sekadar kita suka-suka syok-syok buat. You buat betul-betul. Okay? So your future depends on what you are doing and willing to sacrifice today. So if the dream is big enough, you will find the strength to do whatever it takes. Hendak 1000 daya. So itu saja perkongsian pada saya dari saya. 10.30 tepat saya berhenti. See you at the top. Kembali kepada MC. Baiklah. Saya ucapkan terima kasih kepada sharing speaker kita yang sangat-sangat hebat pada malam